Ajak nak pecah dalam maki Tok Sri. Ha? Orang buat kerja nak pecah sebab apa? Nak ambil yang perasuah tak kak? Dia ada saham satu. Ini masalah. Biar dia baca penjelasan dia lah. Kena baca Ini satu penyakit ke orang buat kerja, you maki buat apa? Wrong. Dengar penjelasan masing-masing. Encik Anwar Ibrahim, dah jadi Perdana Menteri tu, janganlah lupa diri. Kamu tak ingat ke? Dulu sebelum kamu berkuasa, kamu menggesa supaya Azam Baki digantung tugas. Kini apabila sudah berkuasa, kamu sendiri yang mempertahankan Azam Baki. Siap beli wartawan tu lagi. Bagaimanapun, isunya bukanlah soal sudah disahkan bersalah ataupun tidak. Isunya adalah soal persepsi dan integriti. Bloomberg melaporkan bahawa Azam Baki didakwa memegang saham kira-kira 17.7 juta dalam sebuah syarikat perkhidmatan kewangan Velocity Capital. Dan berdasarkan rekod korporat, ianya bernilai hampir RM800,000, jauh lebih tinggi daripada had pegangan saham RM100,000 yang dibenarkan bagi penjawat awam. Kamu hari-hari ceramah pasal rasuah dan integriti. Jadi inilah masanya untuk kamu buktikan kalau betul mahu memerangi rasuah, mulakan dengan menggantung tugas Azam Baki serta-merta.